Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sukan untuk semua. Selamat datang ke Stadium Mini MPKP Jitra. Hari ini 3 Julai 2026, maafkan saya. Kita berhimpun di sini bukan sekadar untuk menyaksikan sebuah perlawanan, malah untuk meraihkan semangat kesukanan yang utuh. Datuk dan juga tetamu untuk berada di tengah PBMK Kedah League. pasukan dan juga lig Ini bukan khas daripada DZR Team. mengangkat piala perhampiran dengan Bukan sekadar untuk menyaksikan sebelah perlawanan pada malam ini. Arena ini bakal menyaksikan pertembungan di antara dua pasukan hebat, iaitu Jentayu FC menentang Mada FC. Yang pastinya akan menyajikan aksi yang memukau dan penuh debaran. Ayuh. Sepak mula daripada Musa J. Kamara dan terus hantaran daripada Ikmal Faiz mencari rakan di sebelah kiri. Pastinya corak kick-off ini sudah pun dinormalisasi dalam bola sepak moden ini. Mencari di bahagian sebelah kiri permainan pasukan lawan. Pun sebelah kanan pasukan lawan yang terus dicari. Helmi cerakan di sebelah kanan. Terus mencari Musa, hantaran lintang ataupun percubaan terus mencari set netting, tapi netting di belakang pula dicari. Sepatutnya mencari netting putih, tapi menjumpai netting hijau saja. Ayo kita saksikan PBMK Kedah League DZR yang dibawakan khas oleh DZR Team. Pastinya Syazwan Tajuddin. Percubaan jauh. Satu percubaan yang menarik daripada Jentayu FC. Satu peluang yang cukup menarik kita saksikan. Mana percubaan tersebut daripada Tan Pisit Hempandan. Penyerang unggul daripada pasukan Jentayu. Dan untuk penonton yang baru saja masuk ataupun baru saja menyaksikan perlawanan ini, Jentayu FC dengan persalinan mereka iaitu warna merah berseluar putih dan berstokin putih. Dan sebaliknya dengan hijau jingga iaitu Mada FC. Hantaran jauh cuba dilakukan ataupun mencari rakan di sebelah kiri permainan. Tinggi mencari Tan Pisit. Oh, satu setting ke belakang. Clearance ataupun mencari rakan. Dapat dibalas semula ataupun dirampas. Mana teruskan. Jentayu cuba untuk menguasai permainan. Tak ke belakang semula membuka permainan di bahagian centre back mereka. Mencari Fairuz. Hantaran jauh. Mencari Tan Pisit yang sukar dijangka ataupun dijangkau oleh penyerang tunggal mereka ini. Nombor 9 Jentayu FC. Dan kepada anda, jangan lupa untuk kongsikan ataupun share di status WS ataupun di TT untuk kita saksikan terus secara langsung PBMK Kedah League. Hari ini pembukaan dan hari ini adalah satu hari yang bersejarah bagi musim ini. Helmi hantar ke depan. Terus antara mencari rakan. Challenge ball. Tapi ada yang mengatakan ada ditolakkan dari belakang. Oh, rendah saja. Satu hantaran crossing ataupun hantaran lintang yang cuba dilakukan hantaran ke kiri
tidak menjadi sebentar tadi. Hantaran jauh dan pastinya tandukan daripada Syazwan Tajuddin akan menjadi ingatan pada malam ini untuk Tan Pisit Hempandan. Bila harus memperdayakan Syazwan Tajuddin di bahagian centre back pasukan Madah. Ada tarikan tapi masih lagi dalam permainan. Tidak, kata Syukur. Dan ada tolakan dari belakang. Permainan masih diteruskan. Hantaran jauh diberikan kepada Madah. Sepakan percuma dihadiahkan kepada pasukan Madah. Adakah sepakan ini ataupun set piece ini akan menjadi satu set piece mimpi ngeri untuk pasukan Jentayu? Kerana kita tahu pasukan Madah mampu untuk menukarkan ataupun convert set piece ini menjadi sebuah jaringan. Wan Zuhelmi bersedia dengan sepakan percuma yang berdekatan dengan di sebelah kanan penjuru gawang pasukan Jentayu, tetapi dapat dikeluarkan, masih lagi dapat diselamatkan. Ada perebutan di hujung sana. Percuma dihadiahkan kepada Jentayu. Kekerasan ataupun asakan keras daripada pasukan Madah FC. Jentayu cuba untuk mengorak langkah ke depan. Sebelah kiri. Menunggu saja rakan bergerak di bahagian tengah, tapi tidak ada ruangan untuk buat satu passing lane. Dapat rempas oleh Madah. Ini dia Musa. Hantar ke depan. Tetapi hantaran pula melekat di kaki centre back pasukan Jentayu. Mengorak langkah di bahagian tengah daripada Jentayu. Baik. Satu turning yang dapat memperdayakan lawan. Menunggu di sebelah kiri. Tan Pisit mencerakan untuk Nabil. Hantaran jauh dari sayap kanan pasukan Jentayu. Baik, 1-2 yang cukup cantik. Ini peluang yang baik untuk Jentayu. Satu setting di bahagian tengah. Dan hantaran mencari corner flag tidak sampai, dapat dipintas baik oleh pertahanan Madah. Hantaran demi hantaran kini mudah dipintas. Pintasan demi pintasan ketika ini. Jo, ready Jo. Go. Tan Pisit. Nombor 9 pun penyerang pasukan. Sangat percuma untuk Madah. Ada kekerasan yang dilakukan oleh pemain pasukan Jentayu kita tadi. Terus Syukur Zulkifli menghadiahkan siapkan percuma untuk Madah. Mana dijatuhkan iaitu Syahid. Main muda untuk pasukan Madah. Pun sayap kanan. Mana beliau mampu untuk membuat satu larian. Terus dihalang. Puan hantar ke belakang kepada Syazwan. Yang kini di kaki Kamarul.
Terus hantaran mencari Musa J. Kamara. Belok. Masih lagi terikat tanpa jaringan untuk 9 minit masa perlawanan berlangsung ketika ini. Jo, kena imbau Jo. Ke belakang semula untuk menarik pemain-pemain Mada ke depan untuk buat satu pressing. Menutup. Baik hantaran ini. Go! Gerakan daripada pasukan Jentayu. Dan terus mencederakan Fizri. Di sayap kiri. Hantar ke tengah, peluang untuk Ten Pisit. Oh. Dapat dihalang dengan baik oleh pertahanan pasukan Mada. Nunggu percubaan. Masih lagi dapat dihalang. Tidak ada foul diberikan. Dan kini serangan daripada pasukan. Jaringan yang disaksikan, yang dilakukan oleh Jentayu FC. Berjaya dihasilkan oleh Adha. Oh. Jentayu FC berjaya menghasilkan satu percubaan. Satu jaringan daripada sebelah kiri gawang pasukan Mada. Menewaskan Amirul Amin. Apakah saya melepaskan Kamarul Helmi sebenarnya? Amirul Amin menjaga gol untuk Jentayu. Tapi Mada ditupaskan gawang mereka. Nampaknya gawang Kamarul Helmi dibolosi dengan satu percubaan deras daripada Muhammad Adha. Itu dia percubaan yang menarik dilakukan dan terus menggegar gawang pasukan Mada FC. Jentayu berjaya menghasilkan jaringan awal pada minit ke-11 dan terus berikan mimpi ngeri kepada pasukan Mada ketika ini. Percubaan yang baik daripada pemain pasukan Jentayu iaitu Muhammad Adha. Bergegar jaring pasukan Mada ketika ini. Jentayu 1, Mada 0 ketika ini. Nampaknya Jentayu berjaya membuka jaringan yang cukup baik pada awal permainan. Mudah untuk Kamarul Helmi, tapi sudah pun ditembusi gawang beliau. Sayang sekali. Serangan yang cukup baik yang dilakukan dan satu percubaan di bahagian near post. Hantar ke depan. Nabil menceritakan semula. Ini di kaki. Oh, sudah pun terkeluar. Mencari Fizri. Musa cuma untuk lepas, tapi beliau mengadu ada kekasaran dilakukan. Okay, meminta untuk sepakan penalti, tapi tidak, kata pengadil perlawanan pada malam ini. Itu Syukur Fizri. Ambil depan tu, Loga ambil yang tu. Wami, dia balik sini kena double. Jalan. Dan ada tolakan. Lekam. Terus sebagai percuma untuk pasukan Jentayu yang sudah pun memiliki kelebihan ke atas lawan mereka. Masih jaringan daripada Adha. Main nombor 18. Jentayu. Balong. Dan. Melan. Pendek saja untuk sepakan percuma. Jom. Belakang semula. Nampaknya high press yang ditunjukkan oleh Mada. Terus Amirul Amin cari rakan di sebelah kanan. Anggaran jauh yang tidak menjumpai rakan. Anda sedang saksikan DZR PBMK Kedah League yang sedang berlangsung di Stadium Mini MPKP
Jitra Kedah Darul Aman. Dibawakan khas oleh DZR 100 Plus, Titi Merah dan juga Sport Guys MY. Untuk musim ini pastinya kita mengharapkan permainan-permainan yang berintensiti tinggi dan berkualiti daripada pemain-pemain yang juga ubi-ubi lapang padi. Sekarang ini ada pemain yang mengalami sedikit kecederaan, dirawat di dalam padang. Kita harapkan tiada kecederaan yang serius dan mampu untuk meneruskan permainan. Pastinya akan dibawa keluar terlebih dahulu. Kita lihat pemain tongkak utama pasukan Jentayu. Dan juga penjaring tunggal ketika ini, iaitu Mak Adha yang mengalami kecederaan. Jaringan beliau yang cukup memukau menggegar jaring untuk gol pembukaan jaringan pembuka tirai untuk PBMK Kedah League musim 2026 ini. Dan kepada anda, terima kasih kerana sudi untuk menyaksikan lintas langsung pada malam ini. Sepakan fair play daripada Mada FC untuk semangat sukanan yang tinggi ditunjukkan oleh kedua pasukan. Baru saja 15 minit ataupun menjumpai 16 minit permainan. Fairuz mencederakan mencari sayap kanan pasukan Jentayu, iaitu Adha yang sedang dirawat di luar padang seketika dan sudah pun memberikan kedaran untuk masuk daripada perlawanan pada malam ini untuk Syukur Zulkifli. Satu cleansing back header daripada pemain Mada mencari Musa J. Kamara daripada Ikmal Faiz, kapten pun El Capitano untuk Mada bagi malam ini. Tengah ke sebelah kiri semula. Baik, gerakan ini silapan yang dilakukan. Setting ke belakang semula daripada Nabil tidak menjadi. Taran ke dalam daripada Mada. Itu daripada Akmal Hafizan. Musa gol. Fullback kanan untuk pasukan Mada. Musa. 3 pemain cuba untuk tutup gerakan beliau. Pastinya beliau akan dijaga keras, diasak bertubi-tubi daripada pertahanan pasukan Jentayu. Akmal yang lontaran ke dalam jadi Musa. 2 pemain buat satu pressing. Ada foul dan terus sepakan gol saja diberikan kepada pasukan Jentayu yang sudah pun memiliki kelebihan ke atas Mada. Sepakan gol daripada Anwar Amin. Tandukan tidak menjadi pula daripada Fizri. Lagi daripada lontaran ke dalam daripada Akmal Hafizan. Jauh jadi Musa. Musa cuba untuk holding, tetapi holding itu sudah pun dibaca oleh pertahanan. Oh, keras. Dia lampas mula. Sebelah kanan cuba untuk melepasi kawalan pertahanan kiri pasukan Jentayu. Sudah pun membuat satu ataupun 2 lapisan pertahanan di sana. Hantar terus ke sebelah kanan mencari Tan Pisit. Ini larian deras yang dilakukan mencari rakan di bahagian tengah. Adha, percubaan lagi sekali daripada Adha. Hampir-hampir membuahkan hasil. Hampir-hampir menghasilkan jaringan kedua untuk peribadi dan juga untuk Jentayu FC. Mujur. Percubaan itu tepat ke arah penjaga gawang pasukan Mada.
Teruskan daripada Jentayu. Membuka di sebelah kanan. Oh, ada kerasan dilakukan tapi play pun main, kata Syukur Zulkifli, pengadil perlawanan pada malam ini. Tidak sampai hantaran bintang yang cuba dilakukan. Tak ke tengah. Dan ada satu asakan keras dari belakang daripada pemain Jentayu ke atas pemain Mada. Sepakan percuma dihadiahkan. Ini dia percubaan yang mudah untuk Kamarul Hilmi. Penjaga gol untuk Mada. Dan untuk Amirul Amin masih lagi belum ditewaskan gawang beliau. Masa masih lagi panjang. Masuki 20 minit masa permainan. Cari kepala Musa J. Kamara. Setting belakang semula. Terus mencari Fizri. Baik antara ini. Fizri dengan serangan balas. 3 lawan 1. Tapi pastinya mudah untuk pertahanan pasukan Mada. Kamarul. Bahkan itu Akmal Hafizan. Okey. Belum lagi keluar. Baik. Rampasan yang cukup cantik. Musa J. Kamara hantar ke tengah. Namun Fairuz berjaya membuat satu pintasan yang cukup cemerlang. Pintasan krusial daripada beliau. Jika pintasan itu tidak menjadi, pastinya kapten pasukan Ikmal Faiz memasukkan jaringan untuk Mada. Tapi tidak sampai pula hantaran daripada Musa yang masih lagi diasak keras, ditutup dengan 2 lapisan pertahanan daripada Jentayu. Ikal dengan kelebihan masih lagi dimiliki oleh pasukan Jentayu ke atas pasukan Mada. Teruskan di bahagian tengah. Pastinya Mada cuba untuk menguasai bahagian tengah yang dibuka ruang yang agak besar daripada pasukan Jentayu. Percubaan jauh ataupun tidak. Sayang sekali hantaran tidak menjadi. Sampai di kaki Nabil dan terus ke Tan Pisit. Main teruskan advantage, kata pengadil perlawanan. Main, kata beliau. Dan terus teguran kepada pemain pasukan Mada. Pemain nombor 7 mereka, iaitu Faisal Helmi. Teguran hasil asakan keras kepada Tan Pisit Hempandan. Asakan dari belakang. Mungkin itu adalah last verbal warning daripada Syukur Zulkifli. Nampaknya Tan Pisit sebagai holding striker. Kita masih lagi berada di babak yang pertama di antara Jentayu menentang Mada. Agak percuma untuk pasukan Jentayu. Main teruskan. Kepada Ahmad Irfan. Ini di kaki Fairuz. Terus mencari Adaha, iaitu selaku penjaring tunggal ketika ini dan penjaring pembukaan perlawanan untuk PBMK Kedah. Peluang untuk pasukan Mada, tapi rampasan berjaya dilakukan oleh Al-Hafiz. Pastinya tidak asing lagi dalam kancah bola sepak Malaysia ini. Hantar ke depan daripada Fandi. Fandi Osman juga pemain yang cukup berpengalaman. Melik. Irfan atas bola kepada Fandi. Dari Fairuz. Gerak ke sebelah kanan. Belakang semula. Kaki Azrizan sebentar tadi. Membuka semula mencari Nur Amirul Amin.
Tengok corak permainan Jintayu, menunggu saja pressing daripada pasukan Mada. Dan terus ada peluang dan ruang. Hantaran demi hantaran akan dilakukan. Al-Hafiz hantar ke depan mencari Fizri. Oh, satu pandangan yang baik daripada Syazwan Tajuddin. Baik. Mencari Musa. Mujur. Tangkas ke depan daripada Amirul Amin. Hantaran jauh lagi sekali mencari Tan Pesit. Ada tolakan pula dari belakang ke atas pertahanan pasukan Mada. Mana teruskan, pantas diambil oleh Kamarul. Tak ke depan Abdul Syahid. Saya rakan ketika ini. Peluang atau percubaan terus yang dilakukan. Hampir-hampir menyerupai jaringan daripada pasukan Jintayu, daripada Muhammad Adha sebentar tadi. Dan beliau mengatakan ada kekerasan yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Jintayu daripada kapten pasukan Mada yang mengalami kecederaan. Mungkin ada sedikit sentuhan ke atas beliau, iaitu Iqmal Faiz, kapten pasukan Mada, yang ingin menerima rawatan terlebih dahulu. Mungkin lagi belum masuk medik untuk pasukan Mada, dan beliau mahu untuk meneruskan permainan tanpa rawatan. Hantaran ke dalam daripada Jintayu. Dan untuk melawan anda sedang saksikan PBMK Kedah League dibawakan khas oleh DZR Team berserta dengan 100 Plus, Titi Merah dan juga Sport Guys MY di saluran YT. Di saluran YT Rumah Merah Sport Guys MY. Secara langsung di Stadium Mini Majlis Perbandaran Kubang Pasu ataupun MPKP Citra Kedah Darul Aman, menyaksikan Kedah League ataupun Liga Jelapang Padi di antara Jintayu dan juga Mada untuk perlawanan pembukaan bagi Liga Kedah daripada Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah. Sudut untuk Mada. Adakah mencari kepala Musa ataupun mencari kepala Syazwan Tajuddin? Dua pemain tiga lampai ini pastinya mencari tandukan berbisa. Dan tumbukan berbisa juga daripada Amirul Amin. Gegar bot di depan kamera ini. Mujur dan Bucah Khalisa sering selamat. Bahaya bagi Kedah. Hantaran ke dalam daripada Akmal, terus hantar ke belakang semula daripada Syahid. Buka permainan ke sebelah kiri. Dikeluarkan oleh Jintayu. Pertahanan di sebelah kanan mereka, iaitu Faris Amirul. Pantas diambil. Lantaran ke dalam. Kawalan daripada Iqmal Faiz kurang menjadi, dan kini Tan Pisit hempan dan menunggu lari berakan. Satu running pass yang di mana hantaran itu hanya menjelma di kepala pertahanan pasukan Mada saja dan berakhir dalam dakapan Kamarul Helmi. Clearance tidak menjadi. Mujur, ada 3 pemain di sana, dan Mujur juga
kapten untuk Jentayu iaitu Fairuz berjaya mengeluarkan bola tersebut dari berbahaya. Nampaknya pressing daripada Mada sudah pun mengurangkan intensiti pressing mereka. Kita tahu kawalan bola daripada Jentayu mungkin sedikit sebanyak memberikan asakan counter attack yang mampu mengolahkan menjadi jaringan. Setidaknya ada serangan yang cukup berbisa. Masih lagi tumpul daripada Mada mencari penyudah daripada Musa JK Marah ataupun Iqmal Faiz. Peluang. Tapi hantaran ini berakhir dalam tangkapan pencanggul pasukan Jentayu iaitu Nur Amirul Amin. Ada asakan keras pun mungkin ada sentuhan sedikit dari belakang ke atas Al-Hafiz. Ada pemain yang sama juga iaitu Faisal Helmi. Jujur itu bukanlah tindakan yang keras. Kalau sekali mungkin beliau akan dilayangkan kad kuning yang pertama pada malam ini. Masih lagi bersih permainan ini. Tapi bahangnya kian terasa, kian membobok. Kini sepekan percuma untuk pasukan Jentayu. Al-Hafiz akan mengambil sepekan ini. Mungkin ada kata-kata daripada pemain Mada pada Al-Hafiz. Al-Hafiz dengan kaki kiri berbisa beliau akan mencari tandukan daripada Azrizan Ahmad. Tapi sayangnya hanya melepasi kepala saja. Tidak ada tandukan yang mungkin membahayakan gawang pasukan Mada sekali lagi. Ini dia hantaran daripada set piece pasukan Jentayu. Pastinya Syazwan Tajuddin menafikan tandukan tersebut, membiarkan saja berlalu pergi seperti angin yang sedang berlalu di Stadium Mini FKP. Sentuhan daripada Musa, tapi sentuhan itu tidak lama. Kesilapan di kaki pemain Mada pula. Tak ke tengah, baik. Terus mencari sebelah kanan, mencari rakan iaitu Syahid, sayap kanan pasukan Mada. Dan kepada anda, terima kasih kerana sudi untuk menyaksikan lintas langsung ini di Sportcast M1. Saluran YT menuju anda berada, tidak kira skrin kecil ataupun skrin besar, tontonan anda sangat-sangat kami hargai. Percubaan jauh kaki kiri yang cuba dilakukan oleh Iqmal Faiz, kapten pasukan Mada, yang ingin mengendali pasukan beliau dengan baik dan menonjolkan penyudah. Setidaknya ada on target, tapi on target kepada bendera DZR saja. Kanan bukan datang fisik, tetapi Syazwan Tajuddin pastinya akan membayangi gerakan-gerakan beliau pada malam ini. Pastinya Syazwan menyimpan Tan Pisit hempandan dalam poket beliau. Musa dijatuhkan dan sepakan percuma untuk pasukan Mada. Masih lagi menunggu penyudah berbisa daripada Musa JK Marah. Masih lagi belum ada gerakan-gerakan berbahaya di gawang Amirul Amin untuk pasukan Jentayu. Sepakan percuma daripada kaki tidak lain tidak bukan iaitu Syazwan Tajuddin. Akan menjadi sepakan persis David Luiz atau sebaliknya mencari gawang. Satu percubaan, tetapi ketangkasan Amirul Amin berjaya menutup jaringan itu terhasil. Ini dia
Persis David Luiz dan terus Persis Manuel daripada Amirul Amin. Satu percubaan yang baik, on target daripada sepakan percuma Syazwan Tajuddin, pemain pengalaman untuk pasukan Mada yang hampir-hampir menggegar gawang Jentayu. Ini sepakan percuma yang kedua untuk Mada. Mazul Helmi akan mengambil sepakan ini, mencari kepala Musa ataupun Syazwan. Di bahagian far post. Salat masuk mulut pula. Dan antara daripada Faisal, ada kekerasan yang tipe kepada Wazir Helmi. Mereka sepakan percuma. Dan ada kurang puas hati pemain Jentayu dengan keputusan daripada Syukur Zulkifli, daripada Ibrahim Adham. Mungkin anda dengar batuk. Itulah batuk mana lalat masuki mulut. Bila apa? Endahkan saja. Dan kini Syazwan Tajuddin mencari sepakan di sebelah kiri permainan mereka. Jadi hantaran di bahagian tengah. Percubaan jauh daripada Wan Zuhelmi. Masih lagi satu blocking yang cukup menarik. Belakang semula daripada Adha. Yang baik. Faisal menunggu hantaran daripada rakan. Oh lah, jauh untuk dijangkau. Tapi Wan Zuhelmi tangkas. Cari Kemal Faiz yang sudah pun ditolak jatuh daripada Fandi Osman. Teruskan pantas diambil. Terus Akmal Hafizan. Mudah untuk Amirul Amin. Bahaya antara tersebut. Tapi mudah untuk Amirul Amin. Jauh. Terakhir di kaki Azmi Yusof. Azmi Yusof. Oh, ada gerakan cantik. Mana gandingan Azmi Yusof dengan Syazwan Tajuddin menjadi pun tagih keras daripada Mada. Dan sekarang ni Tempasit Hempandan. Percubaan yang cukup menarik. Blocking yang cantik yang dihasilkan. Oh, percubaan kiri yang hampir menggegar sekali lagi gawang Mada. Centing yang baik. Dan pastinya Azmi membuat satu blocking percubaan tersebut. Satu cutback yang menarik daripada Tan Pisin. Satu blocking yang baik juga daripada pertahanan pasukan Mada. Bukan sudut untuk Jentayu yang sedang memiliki kelebihan ke atas Mada ketika ini. Masuki 38 minit masa permainan. Jadi Fangin Pafos. Adakah banana kick yang dilakukan singgah di palang gawang pasukan Mada, hampir-hampir menewaskan sekali lagi Kamarul. Ini dia percubaan yang dilakukan, yang tidak mencari kepala tetapi mencari terus jaringan. Tidak disengajakan. Cepat wow! Hampir lagi cepat jauh yang dilakukan. Berani. Percubaan ni mana Ahmad Irfan
berani untuk mencuba. Hampir lagi sekali Kamarul Helmi lepaskan. Berbahaya dan semakin berbahaya daripada pasukan Jetayu. Mada harus mengasah. Oh, ini dia peluang untuk Musa J. Kamara. Percubaan. Setidak-tidaknya beliau berani untuk mencuba. Sayangnya tidak on target pula. Ini dia percubaan kaki kanan beliau. Beliau mencuba untuk placing bola tersebut, tapi jauh, singgah di jaring belakang saja. Walhal mencari jaring putih, tapi singgah di jaring hijau belakang sana. Dan gol daripada Amirul Amin. Baik. Azizan mencari rakan di sebelah kanan. Fizri yang sudah pun bertukar arah. Baik, Fizri. Kaki ke kiri beliau. Ujur tekasan daripada Kamarul Helmi. Dapat dinafikan. Jaya memintas bola tersebut. Percubaan ke kiri daripada Fizri. Jarens. Terbaring pula beliau. Sukar untuk menjangkakan antara tersebut berakan. Dah pun stretch badan beliau. Ini giliran Madah dengan hantaran lintang mencari kepala Musa. Baik, akan ini lagi sekali Madah datang. Zelmi. Biarkan di sebahagian tengah. Akmal. Dua pemain cuba untuk menutup. Ini dia gerakan daripada Madah di sebelah kanan. Dan terus dikeluarkan oleh Jentayu. Mana pastinya Nabil cuba untuk menidakkan sebarang lintangan bola di hadapan gawang beliau. Tidak mahu menyusahkan Amirul Amin menepis bola-bola bahaya daripada pasukan Madah. Menghampiri masa separuh masa yang pertama, tapi masih lagi dalam permainan di bawah yang pertama ini. Gol! Masih lagi dia diselamatkan betul-betul di atas garisan gawang. Gol! Satu crucial moment di mana tandukan itu terjadi daripada Ikmal Faiz dan Nabil yang mengeluarkan bola tersebut. Bahaya sebenarnya tandukan tersebut. Tidak dapat dijangka ataupun dijangkau oleh Amirul Amin. Dan tandukan tepat di kepala Muhammad Nabil, di mana tandukan itu daripada Ikmal Faiz terus dikeluarkan oleh Muhammad Nabil betul-betul di atas garisan gawang gol. Mungkin kalau ada VAR mungkin lain pula ceritanya. Mungkin notification di jam mengenai perlawanan tidak naik. Mungkin. Sudut untuk pasukan Madah ketika ini. Sudut yang ketiga, keempat sebenarnya. Sayang sekali jaringan tidak terhasil untuk Madah dengan tandukan yang pastinya tidak dijangkakan. Tapi teknik menyelamatkan keadaan itu cukup menarik. Mencari Niapus dan terus dikeluarkan. Sekali lagi siapkan sudut back to back corner kick daripada Madah. Dan ada yang menerima rawatan sebentar tadi pun Nabil sebenarnya yang menerima rawatan sebentar tadi terus dimasukkan semula mencukupkan korum 11 pemain.
Pegang sudut daripada Mada. Lagi sekali. Back to back corner kick ketika ini. Mencari bahagian far post pula. Masih lagi dapat diselamatkan oleh Tan Pisit. Daripada Al-Hafiz mencari Tan Pisit yang terus membuat satu larian. Belakang semula kepada Al-Hafiz. Kini turut serta dalam serangan ini, iaitu Irfan. Kepada Al-Hafiz semula. Berada di sebelah kiri. Hantaran beliau tidak sampai. Mencari rakan untuk hantaran lintang. Blocking yang baik juga daripada Syahid. Nabil dengan lontaran ke dalam. Pisit, satu kawalan cantik. Mencari Fizri. Peluang untuk Jentayu. Hantar ke tengah. Peluang untuk Jentayu. Mujur. Hantaran itu tepat ke kaki Al-Hafiz. Jika tidak, sekali lagi kita akan menyaksikan gegaran gawang daripada Jentayu. 2 minit masa tambahan yang diberikan oleh Syukur Zulkifli untuk babak yang pertama. Lawanan di antara Jentayu dan juga Mada di Stadium Mini MBKP. Lawanan pembukaan untuk BBMK Kedah League, bawakan khas daripada DZR team. Syahid cari rakan Wan Zuhelmi. Hantar satu cutback. Percubaan. Dapat diselamatkan. Adakah jaringan? Yang sudah pun tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan kerana ada tujuan keras atau asakan keras ke atas penjaga gol, iaitu Amirul Amin. Ini percubaan daripada Ikmal Faiz. Dan ada tindakan yang terus menerpa ke atas Amirul Amin. Pelanggaran di antara Musa J. Kamara dan juga Amirul Amin. Muncul? Tidak, itu jaringan penyamaan daripada Mada. Apapun percubaan ini menarik. Dan gerakan yang cantik daripada Mada. Hantaran setting yang baik daripada Wan Zuhelmi mencari Ikmal Faiz, kapten pasukan Mada. Sayangnya percubaan itu masih lagi dapat dijangka dan cemerlang Amirul Amin untuk masih lagi tidak dibolosi oleh Mada FC. 2 minit masa tambahan untuk babak yang pertama. Dan ada pemain-pemain yang mengalami kecederaan. Pemain Mada juga, Syahid. KG kerah untuk habiskan permainan terlebih dahulu. Ataupun ingin menerima rawatan daripada medik pasukan beliau. Dan masa tidak banyak untuk babak yang pertama. Dan kini saya pegang percuma untuk pasukan Jentayu. Amirul Amin dekat. Jadi Fairuz dan pasukan Jentayu. Irfan gerakan di sebelah kanan. Basit cari Adha dan belakang semula. Clarence. Kawalan Jentayu. Fairuz tenang. Cari Amirul Amin. Clarence jauh. Cari Ten Pasit. Baik cemerlang daripada Irfan. Cari Adha yang cuba untuk crossover di antara beliau dan juga Fizri. Adha jaring tunggal untuk Jentayu dan juga perlawanan pada malam ini. Dan terus kad kuning dihadiahkan kepada pemain nombor 7 pasukan Mada, iaitu Faisal Helmi yang sudah pun ditegur berulang kali. Dan terus amaran kad kuning yang dihadiahkan kepada beliau, kepada Faisal Helmi, pemain tengah untuk Mada. Kad kuning pertama pada malam ini. Dan kad kuning pembukaan untuk BBMK Kedah League DZR. Itu dia. Hasil keramat menamatkan babak yang pertama di antara pasukan Jentayu dan juga pasukan Mada.
Kita akan teruskan untuk babak yang kedua. Pertembungan di antara Jentayu FC menentang Mada FC di Stadium Mini MPKP Citra Kedah Darul Aman. Dibawakan khas oleh Sportcast MY di saluran YT. Dan ada pertukaran pemain yang dilakukan oleh Mada. Pastinya akan memasuk fresh leg ataupun tenaga baru untuk pasukan Mada. Sepak mula pada Jentayu untuk separuh masa yang kedua. Pastinya dengan satu larian yang cukup baik, tetapi sayangnya sentuhannya agak jauh untuk dijangkau dan dikawal dengan baik. Tapi permulaan yang baik untuk pergerakan itu. Pastinya pada permulaannya mencari bola itu keluar terlebih dahulu, yang pastinya dinormalisasikan setiap kick-off seantero dunia untuk bola sepak moden ini. Clearance dari Fandi tapi tidak jauh, tepat di kaki lawan. Setting belakang semula, hantar ke sebelah kanan mencari rakan, tetapi sukar untuk diterima. Berikan lontaran ke dalam untuk pasukan Jentayu. Nabil mencari Tan Pisit. Baik gerakan ini. 3 lawan 1. Main teruskan, tidak ada foul kata Syukur Zulkifli. Dan terus clearance daripada Fandi Osman. Nabil dengan lontaran ke dalam mencari Tan Pisit yang cuba untuk mengambil bola di bahagian bawah. Mencari ataupun cuba untuk menjadi false nine. Fizri mencari rakan di depan, iaitu Azrizan. Di sebelah kiri, peluang untuk Jentayu. Menunggu saja hantaran lintang ataupun satu cutback, di mana hantaran jauh melintasi gawang saja. Jentayu memiliki kelebihan ke atas Mada, satu jaringan tanpa balas. Sepakan gol daripada Kamarul Helmi. Itu penjaga gol untuk Mada. Ikmal Faiz, ini dia lepas. Hantar ke depan yang tidak ada. Mudah. Gerakan daripada Musa mencari rakan di bahagian tengah. Musa. Kawalan tidak menjadi. Dapat dirampas oleh lawan. Dirampas oleh Adaha sebenarnya. Gerakan yang baik daripada Ikmal Faiz. Cuba mencari Musa. Fandi menunggu larian daripada rakan untuk hantar terus ke depan. Baik dadaan daripada Tan Pisit. Gerakan cantik Fizri. Cuma untuk lepas yang sudah pun dalam kedudukan offside di sana. Larian deras daripada Fizri ini. Baik, tepat di kaki Azrizan. Permainan teruskan, kata pengadil. Kata Syukur Zulkifli, tidak ada tolakan dilakukan oleh pemain Jentayu. Mainan teruskan. Serangan balas daripada Jentayu. Tan Pisit mencari rakan dengan larian di sebelah kanan. Itu Adaha. Pemain Mada mengatakan ada tolakan daripada pemain Jentayu. Tapi mainan teruskan. Pantas diambil peluang ini daripada pasukan Jentayu. Percubaan.
Sayang sekali untuk Jentayu. Tan Pisit sudah pun mencuba dengan first timer ataupun volley yang telah pun dihasilkan. Tidak tepat ke arah gawang. Rampasan sekali lagi oleh Al-Hafiz. Gerakan dengan Azrizan. Lepas. Peluang untuk Tan Pisit. Percubaan. Dan jaringan daripada Tan Pisit Hempandan. Satu true ball yang cantik yang dihasilkan oleh pasukan Jentayu dan disudahkan dengan penjudah yang tajam. Gerakan-gerakan daripada Azrizan dan satu assist yang cukup cantik disudahkan dengan cukup berbisa daripada Tan Pisit Hempandan. Penyerang tunggal untuk pasukan Jentayu FC memiliki 2 kelebihan ke atas pasukan Mada ketika ini. Nampaknya kapten pasukan iaitu Ikmal Faiz cuba untuk berbincang dengan Syukur Zulkifli iaitu pegawai perlawanan pada malam ini. Dan pembantu pengadil iaitu Wan Azlan di seberang sana. Dan itu dia layangan kad kuning kepada camp pasukan Mada. Mungkin jurulatih ataupun pegawai-pegawai perlawanan untuk Mada. Pegawai pasukan untuk Mada telah pun dilayangkan kad kuning. Hasil mungkin ada provokasi yang dilakukan. Musa. Dan terus nampaknya kad kuning untuk main ataupun Fairuz sebenarnya. Kad kuning itu dilayangkan kepada kapten pasukan Jentayu. Dia kad kuning yang pertama untuk pasukan Jentayu dan terus tepat ke arah kapten pasukan mereka iaitu Mak Fairuz, centre back pasukan Jentayu. Nampaknya membara permainan ketika ini. Jentayu sudah pun memiliki 2 kelebihan menerusi Muhammad Adha dan juga Tan Pisit Hempandan yang berjaya menumpaskan sekali lagi Kamarul Hilmi, penjaga gawang untuk pasukan Mada. Mada dengan sepakan percuma mencari bahagian Fapus, mudah untuk Amirul Amin. Tan Pisit cuma untuk clearance. Ini dia Al-Hafiz mencari rakan di sebelah kanan. Larian yang deras daripada Muhammad Adha. Ini dia Adha mencuba dengan hantaran lintang. Jaringan yang dihasilkan oleh pasukan Jentayu. Jaringan yang ketiga terhasil melalui Fizri. Muhammad Fizri berjersey nombor 7 menyudahkan hantaran yang di mana ada satu deflection daripada pertahanan ataupun daripada kaki Syazwan Tajuddin yang terus disudahkan dengan cukup cantik, menggegar gawang Kamarul Helmi ataupun pasukan Mada. Nampaknya pemain-pemain Mada mengatakan mungkin ada kekasaran daripada pemain Jentayu ke atas penjaga gawang mereka. Nampaknya Jentayu berjaya menghasilkan 3 jaringan melalui 2 jaringan pantas di separuh masa yang kedua ini. Ini satu keadaan yang sukar diterima oleh Mada. 2 jaringan pantas di separuh masa yang kedua. Itu satu kesukaran untuk menerima hakikat ketika ini bagi pasukan Mada, di mana Jentayu dengan gerakan pantas, serangan balas yang cukup cantik, hantaran daripada Al-Hafiz terus menjumpai kaki Adha dan hantaran lintang, satu sentuhan daripada kaki centre back pasukan Mada iaitu Syazwan Tajuddin disudahkan oleh kaki berbisa Muhammad Fizri, sayap kiri pasukan Jentayu. Ini dia hantaran yang mencari Adha di sebelah kanan, sayap yang cukup berbisa. Hantaran ini sebenarnya tidak dijangkakan oleh Kamarul Helmi. Cuba untuk ditangkap ataupun diselamatkan keadaan itu, tapi Muhammad Fizri lebih pantas untuk
membuat satu sentuhan menggegar gawang pasukan Mada. Mana teruskan di masa ke-54 minit usia permainan ketika ini di antara Jentayu dan juga Mada. Hantar ke tengah. Nampaknya Faisal Helmi cuba untuk mengasak. Hantaran daripada Ikmal Faiz pula tidak menjadi. Azrizan dipintas. Nabil gelut di sana. Cuba untuk melepasi 3 pemain pasukan Mada. Kemudian ada recovery yang baik daripada Fandi. Bukan percuma untuk Mada yang masih lagi mencari penyudah tajam di dalam gawang pasukan Jentayu. 3 jaringan tanpa balas dan tanpa belas ketika ini untuk Jentayu menentang Mada. Tangan jauh, si set piece. Ada tandukan tapi tandukan itu keluar daripada kawasan yang selesa disudahkan. Gunakan offside main ataupun Azrizan. Tak jauh, terus dikeluarkan oleh Amirul Amin. Dan tenang, Adha dalam keadaan high press dilakukan oleh pemain Mada. Ifan terus dilayangkan pemain yang baru saja masuk. Bunuh sebenarnya kepada Hazwan sebenarnya. Sayap kiri pasukan Mada. Muhammad Hazwan dilayangkan kad kuning. 2, 3 bagi pasukan Mada. 2 daripada pemain dan seorang daripada pegawai pasukan. Hantaran jauh, satu through ball yang cantik mencari Fizri. Bahaya untuk pasukan Mada. Baik. Kita ke belakang semula. Gerakan yang cukup memukau daripada pemain Jentayu ketika ini. Dapat ditutup dengan kedudukan offside pemain Jentayu sendiri di sayap kiri iaitu Muhammad Fizri. Sepakat percuma si offside sebentar tadi. Daripada Kamrul Helmi. Kiri mencari rakan. Terus clearance yang dilakukan. Diambil oleh Ibrahim. Jadi. Hai. Kasaran yang dilakukan oleh Wan Zuhelmi ke atas Ahmad Irfan. Tidak dibenarkan oleh Syukur Zulkifli, kawal perlawanan pada malam ini. Hantar terus daripada Fairuz. Cari Tan Pisit. Mudah. Azmi menjadi di depan. Nampaknya ada tindakan daripada pemain Jentayu ke atas. Nampaknya pemain nombor 15 Jentayu iaitu Fairuz dilayangkan dengan kad kuning yang kedua. Dan terus diarahkan keluar padang kapten pasukan Jentayu hasil
tindakan off ball situation di mana mengasari kapten pasukan Mada iaitu Iqmal Faiz. Ya, bentar salah. Mili gas tu. Fairuz Aman. diarahkan keluar padang hasil layangan kad kuning yang kedua. Nampaknya beliau cuba untuk melambatkan masa permainan dan cuba untuk melambatkan gerakan beliau untuk keluar padang. Dan kini sepakan percuma yang dia akan ambil oleh Azmi Yusof. Cari kaki kiri beliau dan terus mencari kepala penyerang. Peluang kesilapan. Masih lagi belum terhasilnya jaringan daripada pasukan Mada. Walaupun keadaan itu sudah pun melemaskan Amirul Amin. Terlepas dan sentuhan terakhir daripada Musa J. Kamara tidak dapat menyudahkan dengan tajam di gawang pasukan Jentayu, masih lagi kekal tanpa bolos. Apapun, sekarang ini Jentayu bermain dengan 10 pemain. Hasil kapten pasukan beliau ataupun pasukan mereka sudah pun dilayangkan kad kuning yang kedua dan diarahkan keluar padang. Mainan teruskan, tidak ada foul diberikan. Mainan teruskan daripada pemain pasukan Mada. Atau ke sebelah kiri, Azwan kaki kiri mencari hantaran lintang tepat dalam tangkapan Amirul Amin. Gerakan tadi hantaran ke arah Azwan, iaitu Muhammad Farhan yang baru saja masuk fresh leg untuk pasukan Mada. Nombor 15 bagi Mada FC. Untuk Muhammad Farhan pastinya dikerah, ditagih tenaga baru beliau ni. Satu challenge yang tidak dibenarkan mengasari penyerang Tan Pisit. Dan mungkin pemain Jentayu meminta untuk layangan kad kuning diberikan kepada Syazwan Zulkifli hasil asakan yang berbahaya ke atas pemain penyerang mereka iaitu Tan Pisit Pandan. Nampaknya bahang permainan ketika ini makin membara dan makin diambang berapi di antara Jentayu dan juga Mada. Nampaknya Jentayu membawa keluar Azrizan dan membawa masuk Muhammad Hafiz. Dan juga untuk pasukan Mada membawa masuk Anas Lawali. Banyak fresh leg. Dua main bagi kedua pasukan ini. Ini dia. Akan daripada Musa J. Kamara. Pantas gerakan beliau. Jauh dan kawalan jauh itu sudah pun dibaca dan terus dikeluarkan oleh pertahanan bagi pasukan Jentayu iaitu Faris Amarul. Nampaknya Faris Amirul bekerja keras untuk menutup segala gerakan-gerakan daripada Musa J. Kamara. Silapan dengan sentuhan jauh tersebut pastinya clearance keluar lebih kepada safety first ketika ini. Sepakan sudut untuk Mada. Mencari kepala Musa ataupun Syazwan. Dikeluarkan oleh Jentayu. Salukan. Sekali lagi. Kawalan. Terlepas. Jatuh pula. Dan percubaan yang dilakukan oleh Bashar Helmi jauh tersasar. Pemain berjersey nombor 35 Muhammad Hazwan dan masukkan pemain berjersey nombor 77 Anas Azwan dikeluarkan dan memasuk Anas Lawali. Begitu juga dengan Jentayu membawa keluar Azrizan dan digantikan oleh Muhammad Hafiz di bahagian sayap. Di bahagian tengah permainan pasukan Jentayu. Lambung saja daripada Ahmad Irfan. Jentayu dengan 3 jaringan kelebihan ini pastinya selangkah
Untuk kita menyatakan mereka bakal bawa 3 mata penuh pada malam ini bagi aksi pembukaan BBMK Kedah League. Syazwan hantar ke depan. Sambungan mencari penyerang. Musa je kamera nampaknya bergelut dengan hantaran tersebut dan kawalan beliau agak lagi tercari-cari di manakah bola tersebut. Teruskan Farhan cuba untuk bermain. Terus layangan kad merah kepada pemain Jentayu. Kad merah yang kedua. Keras asakan itu. Dan terus layangan kad merah kepada pemain pasukan Jentayu, di mana Faris Amirul mengasari pemain Madah. Nampaknya ada situasi yang tidak tinggi ini dan diarah untuk keluar padang. Faris Amirul buat satu tindakan keras berbahaya kepada Muhammad Farhan. Sakit sebenarnya, tapi asakan keras daripada Jentayu pada Faris Amirul, pemain pertahanan pasukan Jentayu. Tidak sepatutnya berlaku kerana beliau harus sedar pasukan beliau memiliki kelebihan 3 jaringan, bukan 1 tapi 3 jaringan. Dan ini merugikan untuk pasukan Jentayu sebenarnya untuk aksi-aksi yang seterusnya. Straight card pastinya mungkin 2 permainan tidak dapat diteruskan. Dan kapten pasukan juga Muhammad Fairuz dilainkan kad kuning yang kedua. Dan diarah keluar padang daripada pemain perlawanan iaitu Syukun Zulkifli. Terus tidak ada ragu-ragu, terus kad merah kepada pemain pasukan Jentayu. Siapkan percuma diambil oleh Wan Zuhelmi. Jentayu sudah pun 2 kad merah terhasil, tapi 3 jaringan. Ketika ini percubaan jauh. Jaringan daripada pasukan Madah berjaya memiliki 1 jaringan. Cuba untuk merapatkan jurang minit ke-67 ini. Panjang lagi masa untuk Madah. Itu dia sujud syukur daripada pemain pasukan Madah. Daripada Faisal Helmi ataupun Farhan sebenarnya yang dikasari oleh Faris Amirul tadi. Beliau berjaya buat satu revenge 20 minit ke atas gawang pasukan sorry Jentayu. Dijaringkan oleh lagi 20 minit. pemain berjersey nombor 15. Farhan berjaya membalas dendam dikasari oleh pemain Jentayu dan kini masihkan jaringan betul-betul di hadapan gawang pasukan Jentayu di minit yang ke-68. Banyak lagi masa untuk Madah buat satu remontada ataupun comeback ke atas Jentayu. Dan kini penjaga gol ataupun penjaga gawang bagi pasukan Jentayu mengalami kecederaan, dan kita harapkan tiada kecederaan serius. Mungkin ini satu tindakan melambat-lambatkan permainan mungkin, tapi kita harapkan tiada kecederaan serius dirawat ketika ini. Tapi percubaan yang cukup menarik daripada Muhammad Farhan bergegar gawang pasukan Jentayu setelah tadi. Ini dia gerakan ini. Walaupun ditutup, tapi beliau cuba untuk buat satu turning yang cukup cantik. Egg turning yang berjaya menumpaskan Amirul Amin yang pastinya diimpi-impikan daripada pemain-pemain Madah. Kini Madah berjaya merapatkan jurang yang masih lagi berbaki masa yang sangat-sangat panjang.
baki lagi 20 minit. Lebih kurang 20 minit untuk Mada buatkan satu gerakan remontada ke atas Jentayu yang bermain dengan 9 pemain. 2 pemain di lain kakak merah yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pemain Jentayu sendiri sebenarnya. Saya tidak pasti apa yang bermain di fikiran pemain-pemain Jentayu, kerana sepatutnya kelebihan dimiliki. Pemain Jentayu kurang puas hati dan permainan diteruskan tanpa ketidaksediaan penjaga gawang pasukan Jentayu. Kurang puas hati di sana. Pasukan cuba untuk mohon pengadi berlawanan untuk berhenti seketika masa permainan kerana penjaga gol pemain Jentayu nampaknya seperti cuba untuk yang teknik lambatkan masa. Kata terduduk pula penjaga gol Jentayu. Jika berlarutan, mungkin ini kesudahan yang tidak diingini oleh Jentayu. Dan penjaga gol, penjaga gawang pasukan Jentayu nampaknya mengalami kecederaan yang mungkin serius untuk meneruskan permainan. Mungkin mengalami kekejangan otot dan dia tak mampu lagi untuk meneruskan permainan. Stretcher dikerahkan untuk masuk memberi bantuan, bawa keluar Amirul Amin. Mungkin Azrin akan dibawa masuk kerana bersedia di tepi padang ketika ini, iaitu Azrin, jaga gol kedua untuk pasukan Jentayu. Itu dia tukaran pemain ketika ini. Azrin akan menggantikan Amirul Amin yang mengalami kecederaan. Azrin dibawa masuk. Ini peluang untuk Azrin memberikan sinaran aksi beliau untuk pasukan Jentayu. Ini peluang beliau. Jika beliau tidak cemerlang, mungkin pengendali Jentayu akan meneruskan beliau untuk kesebelasan utama menggantikan Amirul Amin. Tapi kita harus melihat permainan ini terlebih dahulu. Ini bola di kaki Anas Lawali. Sudah pun melepasi 73 minit masa permainan. Panjang lagi untuk kita gantikan permainan ini. Pertukaran seterusnya Jentayu keluarkan pemain berjersey nombor 17 mengeluarkan Fizri dan menggantikan dengan pemain berjersey nombor 4 Fizri, iaitu Muhammad Syafiq Aiman. Dibawa masuk. Jentayu meneruskan pergantian dengan mengeluarkan pemain berjersey nombor 7 Muhammad Fizri dan menggantikan dengan pemain berjersey nombor 3 Muhammad Syafiq Aiman. Dua pemain dimasukkan yang menggantikan pemain yang peluang. Oh, baik. Clearance 9 pemain lawan 11 ketika ini. Walaupun Jentayu memiliki kelebihan 3-1. Laju Tan Pisit. Laju juga untuk Azmi.
Jangan betulkan skrin anda. Kerana tertera di scoreboard itu memang 2 kad merah pembukaan perlawanan pada malam ini. Dilainkan kepada pemain pasukan Jentayu. Pantas pula tu dilayangkan masa yang singkat. 1 kad merah dengan 2 kad kuning dan 1 lagi straight red card kepada Faris Amirul sebentar tadi. Kapten pasukan mereka itu Fairuz menggunakan kad kuning yang kedua. Saya balas. Hantar ke depan mencari Farhan. Penjaring tunggal untuk pasukan Mada. Nabil. Dan kepada Hafiz. Lepas. Hantar ke tengah kepada Tan Pisit. Dan dijatuhkan. Daripada Nabil. Untuk holding di sana. Daripada Adha. Dan terus clearance daripada Anas Lawali. Oh, ada nampaknya mungkin ada kekasaran daripada Anas Lawali. Ataupun ada demonstrasi simulasi daripada pemain Jentayu iaitu Adha. Ini sepakan sudut daripada Jentayu. Peluang dan ruang ini harus dipakai oleh Mada jika ingin buat satu remontada ataupun comeback. Mari teruskan. Dia ada foul diberikan. Tak belakang semula. Anas. Tidak lepas pula. Tidak ada foul. Mainan teruskan. Tan Pisit. Cuba untuk holding. Saya akan larian di bahagian sebelah kanan. Peluang untuk Musa. Ini peluang untuk Musa. Belum lambat. Ada hantaran sebelah kiri. Jaringan tidak menjadi. Clearance yang berjaya dihasilkan oleh pertahanan pasukan Jentayu. Sepatutnya beliau mengakhiri dengan penyudah yang tajam menggegar gawang pasukan Jentayu. Mada hampir-hampir merapatkan lagi jurang dengan jaringan yang kedua. Tapi sayangnya tidak menjadi 1 lawan 1 sebenarnya. Di depan beliau adalah Muhammad Azrin untuk penjaga gol sahaja. Tapi tidak disudahkan dengan baik. Sayang sekali. Walaupun ada sentuhan oleh Muhammad Azrin, tapi pertahanan pasukan Jentayu berjaya mengeluarkan bola itu terus bergolek masuk ke dalam gawang. Mujur. Pantas pertahanan pasukan Jentayu menyelamatkan keadaan lagi sekali. Come on. Mungkin Mada harus melakukan yang lebih baik. Tapi Jentayu pastinya akan mengemudikan pertahanan yang lebih menarik. Kita akan saksikan di babak yang kedua ini. Clearance. Irfan. Dan ada kekasaran dilakukan oleh Musa. Dan ada pemain pasukan Jentayu. Fandi Osman cuba untuk menyatakan sepatutnya kad diberikan kepada Musa. Hasil tindakan yang tidak sepatutnya lakukan. Cuma Nabil yang dia dikerah untuk menjadi centre back pada ketika ini. Peluang untuk Mazhar. Peluang untuk Farhan. Bagi jaringan peribadi kedua beliau tidak menjadi. Irfan cerakan itu Hafiz di sebelah kiri. Terus hantaran daripada Adha. Ada kekasaran dilakukan oleh Anas. Tidak dibiarkan saja oleh Syukur Zulkifli, iaitu pengadil perlawanan pada malam ini.
Farhan untuk melepasi. Dia ada foul. Masih lagi peluang untuk pasukan Mada. Tidak lepas. Tampisit. 3 pemain cuba untuk menutup gerakan beliau dan berjaya memintas dan merampas bola tersebut. Pastinya tidak puas hati pengendali pasukan Mada kerana bola itu di kaki pasukan Mada sebenarnya patut diteruskan permainan, tapi dari perlawanan iaitu Syukur Zulkifli melihat terlalu lama Muhammad Adha terbaring dan mengalami kecederaan. Blok. Dan Syukur Zulkifli Main mengatakan sembilan tidak orang. ada kontak dilakukan. Mungkin dan tidak mengambil foul tersebut. Sudah pun mengatasi 80 minit usia permainan ketika ini. Mungkin kurang daripada 10 minit masa permainan yang sebenar untuk Mada. Tidak-tidaknya ada jaringan kedua akan dihasilkan bagi merapatkan jurang jaringan ketika ini. Mungkin mustahil, tapi ini peluang untuk Mada. Jauh untuk disambut. Dan itu dia siapkan penalti untuk Mada. Nampaknya pemain Jentayu melakukan kesaran. Mungkin daripada Memon 3 yang baru saja masuk. Melakukan kesaran. Mungkin daripada pastinya daripada pertahanan, dan ada lagi layang kakat kuning kepada pemain Jentayu. Mereka kena ingat sekarang ini sudah pun 2 kad merah dilayangkan kepada pemain Jentayu. Liga Super. Dan mereka tidak seharusnya membuat satu sebarang provokasi ke atas pengadil perlawanan. Ini sangat-sangat membahayakan untuk Jentayu. Di mana Jentayu mereka ada peluang, mereka ada kelebihan itu. Tetapi apa sudah jadi pada Jentayu? Kerana tampak mungkin sudah pun akan balik. 8 minit maksimum tambah 7 minit ni. OT. Siapkan penalti dihadiahkan kepada Mada bagi merapatkan jurang jaringan ketika ini. Apa sudah jadi pada Jentayu? Masa yang berbaki lebih kurang 7 minit. Mungkin masa tambahan akan bertambah kerana ada kecederaan yang terhasil sebentar tadi. Mada dihadiahkan sepakan penalti. Tampak seperti Wan Zuhelmi yang akan menggalas tanggungjawab ini. Tanggungjawab yang sangat-sangat berat bagi merapatkan jurang. Dan tentangan beliau ketika ini adalah Muhammad Azrin, penjaga gol gantian untuk Jentayu. Jika Azrin cemerlang, pastinya first E untuk beliau bagi perlawanan seterusnya. Mungkin Mansur Helmi dan juga Azrin. Itu dia saya katakan. Ini yang saya katakan. Muhammad Azrin cemerlang. Pastinya kesebelasan utama akan muncul bagi beliau, bagi perlawanan yang seterusnya kepada Jentayu FC. Tindakan yang cukup cemerlang daripada Muhammad Azrin, penjaga gol gantian bagi Jentayu, menyelamatkan percubaan betul-betul di sebelah kanan gawang pasukan Jentayu. Nampaknya tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Wan Zuhelmi disisiakan dan tidak akan cemerlang menafikan kebangkitan pasukan Mada menerusi Wan Zuhelmi. Beliau sudah pun membaca sepakan tinggi tersebut
sebelang beliau. Selepas menggantikan Nur Amirul Amin sebentar tadi. Kini gawang Jentayu masih lagi dalam keadaan selamat untuk Mada buat satu remontada ataupun kebangkitan semula bagaikan burung fionik yang bangkit daripada abu. Masih lagi belum tercetus. Sayang sekali untuk Mada dan sayang sekali untuk khususnya bagi Wan Zuhelmi yang bergalas tugas mengambil serangan penalti tersebut. Pastinya bermain di fikiran beliau. Ini dia Wan Zuhelmi disisirkan oleh Muhammad Azrin, penjaga gol pasukan Jentayu. Ini bangun semula daripada Muhammad Azrin. Tidak ada lagi penjaga gol gantian untuk Jentayu jika beliau tidak dapat meneruskan permainan. Terus kicking. Oh, terkena kepala penonton pula. Kita harapkan mungkin beliau akan diberikan selai baju official dan lagi bagi meredakan kesakitan beliau. Mainan teruskan oleh Mada. Faisal mencetakkan di sebelah kanan. Hantar ke depan daripada Azmi mencari Anas Lawali. Tidak sampai. Mungkin juga dalam kedudukan offside. Hafiz keluar. Pertahanan pasukan Jentayu cuba seboleh-bolehnya. Tidak ada satu hantaran pun melepasi pertahanan mereka. Anas cuba untuk membantu. Kemal. Serangan balas daripada Jentayu. Irfan. Nampaknya ada sentuhan dari belakang daripada pemain Mada ke atas pemain Jentayu, itu Ahmad Irfan. Oh, lincir pula Adha. Ini mudah di kaki pasukan Mada. Hantar ke depan. Ada Ibrahim. Merah kelam. Ibrahim pantas mengambil lontaran ini, mencari Musa. Musa J. Kamara untuk lepas 3 pemain ataupun 2. Kurang berbisa pada malam ini Musa J. Kamara. Masih lagi tumpul untuk beliau. Pastinya power play daripada pasukan Mada yang memiliki kelebihan 2 pemain 11 lawan 9 ketika ini. Farhan cuba mengambil bola tersebut semula. Masih lagi permainan. Ibrahim antara lintang mencari Musa yang tidak bersedia dengan hantaran tersebut. Clearance saja dilakukan. Itulah bukan satu percubaan, itu clearance daripada pemain Mada. Mencari saja gawang. Ahmad Azrin masih lagi tanpa bolos ketika ini. Walaupun Jentayu dibolosi dengan satu jaringan, tapi ketibaan pergantian Muhammad Azrin berjaya menyelamatkan keadaan melalui sepakan penalti daripada Mada. Offside tapi tidak lepas hantaran daripada Tan Pisit mencari Adha. Azmi membuka permainan di sebelah kiri. Farhan dengan satu overlap daripada Ibrahim. Hantar pula kepada Farhan. Masa tuntuk untuk pasukan Mada mencari J. Kamara yang sudah pun tidak dapat menjangkakan hantaran tersebut, dan terus bantuan yang cukup krusial daripada Tan Pisit membantu bahagian pertahanan beliau. Dan belakang semula untuk Tan Pisit membuat clearance. Lebih tenang beliau. Tidak jauh clearance ini. Tenang pasukan Jentayu. Baik. Kawalan yang cantik. Belakang semula. Syazwan cari Azmi. Ini dalam ataupun dibelenggu
Musa tampaknya dalam keadaan yang geram, marah kerana sering kali percubaan beliau jauh daripada gawang. Dan sepatutnya beliau tidak boleh bermain lagi. Okey. Kerana dalam fikiran beliau sudah pun di awal awangan. Jentayu bermain 9 pemain. Sepatutnya Mada menggunakan kelebihan ini dengan baki lebih kurang 20 minit lebih tadi. Tapi sekarang ini 7 minit maksimum masa tambahan sudah pun dianugerahkan daripada pengadil perlawanan Syukur Zulkifli. Hasil mungkin ada kecelakaan yang dialami oleh pemain Mada dan juga Jentayu sebentar tadi. Dan kini serangan yang cuba dilakukan dicorakkan oleh pasukan Mada. Tidak sampai pula hantaran ini. Percubaan apa yang pasti penyerang pasukan Mada dicari-cari tidak sampai. Tidak ada berputik sedikit pun, bunga pun tidak ada untuk Mada menghasilkan jaringan. Hanya mengharapkan sayap kiri dan kanan dan mengharapkan cubaan jauh daripada pemain-pemain tengah. Dan dengan 7 minit masa tambahan ini, adakah diguna pakai dengan baik? Sepatutnya sepakan penalti itu disudahkan dengan baik. Dan dalam masa 7 minit ini mungkin akan menghasilkan jaringan penyamaan. Tetapi sebalik cerita pula, bukanlah cerita yang diinginkan oleh Mada. Mada harus meningkatkan intensiti permainan dan intensiti gerak-gerakan pemain-pemain beliau. Kendali Mada pasti. Percubaan. Jaringan daripada Mada. Seperti deja vu. Percubaan itu dihasilkan. Dan percubaan itu pastinya daripada El Capitano, kapten pasukan Mada, berjaya menggegar jaring, iaitu Iqmal Faiz di kawasan yang sama, di tempat yang serupa. Percubaan daripada Muhammad Farhan kita tadi. Dan di sebelah yang sama, gegaran yang persis jaringan yang pertama untuk Mada sebentar tadi. Ini Mada berjaya mengambil kedudukan dengan jurang yang cukup rapat. Ini peluang Mada dengan lebih kurang 5 minit sahaja lagi. Jika Jentayu melakukan kesilapan, ini untuk satu mata yang akan dihasilkan. Banyak pemain Jentayu dikasari dari belakang dan memberikan sepakan percuma untuk pasukan Jentayu. Percubaannya cukup cantik daripada Jentayu sebentar tadi. Ini dia hasil daripada Ibrahim ke kaki Azmir ke arah kapten pasukan. Dan satu lagi turning dan percubaan ke kiri yang cukup menarik daripada El Capitano, kapten pasukan Mada. Terlepas percubaan daripada Ahmad Irfan. Atas dimainkan. Ini Mada dalam proses untuk menyamakan kedudukan. Setidaknya satu mata yang berharga dengan satu kebangkitan semula. Bak burung Phoenix bangkit daripada abu dengan menggunakan kelebihan dua pemain. Jentayu sudah pun dianugerahkan 2 kad merah. Satu direct card dan satu lagi second yellow. Sayangnya belum terhasil pada pemain jersey nombor 10 ini, iaitu Musa J. Kamara. Jentayu lebih kurang 3 minit masa berbaki, di mana masa tambahan 7 minit yang diberikan oleh pengadil perlawanan, iaitu Syukur Zulkifli. Di sebelah kiri Farhan cuba termasuk. Ini peluang untuk Mada.
Pecuba daripada Azmin. Jauh melintasi gawang. Sepatutnya menggunakan peluang yang terhidang ini. Tidak ada satu pun pemain pasukan Jintayu membuat satu blocking. Sepatutnya mungkin boleh bertenang. Mungkin beliau cuba untuk buat satu first timer, tapi sayang sekali tidak bergegar gawang pasukan. Hafiz membantu dengan sepakan gol daripada Muhammad Azrin. Ibrahim. Terus Faisal mencederakan di sebelah kanan. Anas Lawali untuk melepasi pemain pasukan Jintayu. Lambat. Mada harus menggerakkan dengan pantas serangan-serangan mereka ini. Jintayu kini untuk serangan balas. Tidak ada foul diberikan. Mudah untuk jatuh, kata Syukur Zulkifli. Dan pulang untuk pasukan Mada. Antara lintang yang dapat dibaca oleh Muhammad Azrin. Hai. Ini Jamrul. Tak ke depan. Ibrahim mencari Wan Zuhelmi. Terus mencari Farhan. Cuba untuk buat satu kain. Tidak lepas. Sayang sekali. Ada bantuan diberikan oleh Wan Zuhelmi. Teruskan, pantas diambil. Peluang untuk Mada, tetapi tidak lagi dapat disapu. Tidak ada sentuhan daripada pemain-pemain Mada. Percubaan ataupun hantaran sebenarnya. Dan mudah untuk Muhammad Azrin. Nampaknya Stretcher Boy. Dan medik panggil untuk Hai. keluar pemain pasukan Jintayu yang mengalami kecederaan. Kini Muhammad Azrin pula terbaring di sana. Sudah pun sampai ke minit ke 97. Adakah akan ada tambahan masa lagi? Buatnya Mada. Apa yang saya boleh katakan, sayang sekali sepakan penalti itu yang sepatutnya diolah ataupun convert menjadi jaringan, tetapi tepat ke arah tepisan daripada Muhammad Azrin menjaga gawang pasukan Jintayu. Sangat-sangat rugi dan sayang, 1000 kali sayang untuk pasukan Mada mengikat kedudukan pun merapatkan jurang pada waktu itu. Masih lagi dalam permainan ketika ini. 98 minit. Tak. Peluang untuk Mada. Adakah ini satu last attack? Dan mudah untuk tangkapan Muhammad Azrin. Adakah ini last touch atau last kick? Tepat. Suka daripada Adha. Panas. Baik. Belakang semula. Mada. Sebelah kanan, Anas Lawali cuba untuk melepasi Tan Pisit. Rampasan yang cukup baik Tan Pisit. Baik sebenarnya. Ataupun satu work rate yang cantik, work rate yang baik daripada Tan Pisit. Dan kini Adha ataupun percubaan. Tapi percubaan itu daripada Ahmad Irfan menamatkan aksi pembukaan PBMK Kedah League dikuasakan oleh DZR. Keputusan penuh. Nampaknya DZR PBMK Kedah League ini dibuka dengan kemenangan oleh Jintayu FC menumpaskan Mada FC. Penonton-penonton yang hadir pada malam ini. Tamat dengan jayanya
Jumpan Wisin Keramat menamatkan aksi pertama di ZR PBMK Kedah League ini. Cintayu 3, Mada 2. Kemenangan tipis dan kemenangan yang dicemari dengan 2 kad merah yang dilayangkan kepada pemain Cintayu. FC Perodu menentang UB Green FC. Sama-sama kita nantikan ataupun kita Cintayu 3, Mada 2. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk menyaksikan lintas langsung daripada saluran YT Sportcast MY, dikuasakan oleh DZR 100 Plus dan juga Titi Merah Lirasta.